Kalau korang pilih top mount ke under mount? Kalau aku pilih under mount tau. Nak tahu tak kenapa? Satu, senang nak bersihkan. Kalau ada sisa-sisa macam ni kan, korang lap je macam ni, tak adalah sangkut-sangkut dekat frame sini. Dua, clean dan premium. Design dia flush dengan tabletop. Auto dapur korang tu nampak mahal. Tiga, tahan lama. Kalau korang pasang under mount ni secara proper, dia boleh tahan 10 hingga 15 tahun tau. Empat, pilih kedalaman 20 hingga 25 mm. Kalau korang malas nak cuci pinggan, korang boleh je sorok pinggan-pinggan kotor dekat sini. Lagi satu, air pun tak splash keluar. 5. Air tak melimpah keluar. Kalau macam top mount, dia ada frame kat tepi ni kan. Jadi kalau air tu penuh, dia akan masuk dekat celah-celah ni. Tak macam under mount. Kekurangan under mount ni, kalau dia rosak, agak kompleks sikit lah sebab kena tukar whole tabletop. Tapi, dia jangan rosak tau. Dia tahan lama, tahan karat. Semua sinki dekat alat dapur ni, boleh je pasang under mount. Korang pilih je korang nak design yang macam mana. Tunggu apa lagi? Datang dia terus dekat cawangan alat dapur berdekatan dengan korang.